Assalamualaikum. Alhamdulillah subuh ni sempat, hampir-hampir tak sempat nak solat dekat masjid sebab si bongsu tu sakit perut. Ya, Alhamdulillah sempat juga naik taksi dan sampai ke gate 66 antara bahagian masjid lama. Kalau nampak kat situ, perasan tak? Ni antara bahagian masjid yang masih dibakar dengan wangian. Nampak atas tu, nampak kan asap dia. So wangi ni bahagian masjid ni. Jemaah dah ramai yang keluar selepas solat subuh dan solat jenazah. So tinggallah ada ni yang purple ni, maybe tak sure package apa. So gate 66 selesa rasanya ya, dekat level 1. Dan tadi dapat berimamkan dengan Syekh Abdullah Junaidi, my favourite imam. Sebab you all check dia punya bacaan tu menusuk ke hati. Kalau di musim sejuk dapat dia jadi imam dan duduk solat di rooftop, memang to me that's the best feeling. Kalau dapat depan Kaabah tu satu hal lah kan, tapi susahnya nak dapat kan. So Alhamdulillah second subuh sebelum kami bergerak ke Madinah. Mudah-mudahan esok dapat lagi dengan Imam Abdullah, InsyaAllah.